Nikmat makanan terletak pada rasanya, tanpa secubit garam maka tawarlah rasa, hilanglah selera. Nikmat kehidupan pula hanya akan dirasa tatkala dihadirkan detik suka dan duka. Tanpa hati yang reda, jiwa akan diselubungi gelisah, lagi ditelan kecewa setiap masa. Demikianlah juga dengan himpunan yang penuh ilmiah, dengan lontaran bicara terasa kurang lengkapnya tanpa ada resolusi yang disampaikan sebagai saranan sesudahnya. Hadirin dan hadirat yang dikasihi, majlis kita teruskan lagi dengan pembentangan resolusi Kota Sufi Senusantara 3.0 yang akan disampaikan oleh Yang Berusaha Ustaz Dr. Muhammad Afif bin Yahya, Setiausaha Kerja Rabitah Masyayikh Sufiah Nusantara. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Datuk Dr. Haji Muhammad Arifin bin Datuk Haji Muhammad Arif, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah, merangkap Exco Agama dan Pendidikan Sabah mewakili Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah. Yang berbahagia Sahibus Samahah Datuk Ustaz Haji Bungsu Layas Aziz bin Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Induk Kota Sufi Senusantara 3.0. Yang berbahagia Sahibul Fadilah Al-Fadil Ustaz Razak Hamdin, Timbalan Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Yang berbahagia Ustaz Awang Juri bin Eji Tahir, Timbalan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah. Yang berbahagia Syekh Sidi Rahimuddin An-Nawawi Al-Bantani, Ketua Umum Rabitah Masyayikh Sufiah Nusantara. Yang berbahagia Profesor Emeritus Datuk Dr. Habib Muhammad Agil bin Ali Al-Mahdali, Mudir Darul Ghazali Lidirasah wal Buhus Al-Islamiyah wal Arabiyah. Yang berbahagia Datuk Dr. Muhammad Afifi Al-Kiti, Fellow Pusat Pengajian dilantik Majlis Raja-Raja dalam Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Islam MKI. Yang berbahagia Encik Arif bin Abdul Somad, Wakil kepada Konsul Agung Konsulat Agung Negara Brunei Darussalam, yang diraikan seluruh para masyaikh, pimpinan-pimpinan tarikah, muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya diamanahkan dalam pertemuan liqa' para masyaikh pada petang semalam untuk membaca resolusi Kota Sufi Senusantara 3.0 Sabah. Muqaddimah. Dengan penuh rendah hati serta memohon rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, liqa' mahabbah para syekh sufi telah berlangsung di Hotel Raya Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia pada tanggal 23 Ogos 2025. Maka kami liqa' mahabbah tersebut telah mencapai kesepakatan untuk merumuskan beberapa resolusi, dan adalah ia seperti berikut. Yang pertama, hakikat tasawuf. 1.1, tasawuf adalah manhaj tarbiyah rohani yang membimbing seorang muslim menuju maqam ihsan, sebagaimana didefinisikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. 1.2, tasawuf ini merangkumi proses takhalli, iaitu pembersihan diri daripada sifat-sifat tercela
tahalli iaitu menghiasi diri dengan akhlak mulia, serta tajalli iaitu terpancarnya cahaya makrifah dalam hati seorang hamba. Nombor 2, kriteria kesahihan tariqah. 2.1, tariqah sufi yang sahih ialah tariqah yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan syariat yang meliputi aspek zahir dan batin serta mengikuti manhaj salafullah soleh. Ia bukan sekadar amalan ritual atau dakwaan spiritual, tetapi mesti bersih daripada bid'ah, khurafat dan segala bentuk penyimpangan. Ukuran kesahihan suatu tariqah ditentukan oleh 3 ciri yang utama. Yang pertama, murid yang sadiq iaitu jujur, benar dan ikhlas. Yang kedua, syekh yang kamil yakni alim dalam syariah, tariqah dan hakikat. Dan yang ketiga, manhaj yang sahih iaitu selaras dengan syariat. Perkara yang ketiga di dalam resolusi ini ialah bahaya tariqah menyimpang. Pengamal tariqah yang dipengaruhi dengan bid'ah sayyi'ah, dorongan hawa nafsu, amalan tahyul serta khurafat tidak termasuk dalam kategori pengamal tariqah yang lurus. Malah ia boleh menjauhkan daripada manhaj yang sahih serta menjerumuskan kepada kesesatan. Ukuran kebenaran sesuatu tariqah dalam melahirkan salik yang arif bukan diukur daripada banyaknya murid atau pengikut, tetapi ditentukan oleh kualiti iman, amal, bimbingan serta kesesuaiannya dengan syariat. Perkara yang keempat dalam resolusi yang telah diputuskan dalam pertemuan tertutup para masyaikh pada petang semalam, fungsi sosial dan spiritual. Tasawuf sejati menumbuhkan kesedaran ubudiyah, memperhalus rasa kehadiran Allah serta melahirkan akhlak yang luhur dalam kehidupan peribadi maupun sosial. Tasawuf bukan sekadar teori, tetapi merupakan amal yang ikhlas dilakukan kerana Allah sehingga dapat mengubah ilmu menjadi zauq, yakni rasa dalam batin, lalu membentuk perilaku sama ada dalam perkataan maupun perbuatan yang luhur dan mulia. Perkara yang kelima, perpaduan dan institusi. Menyokong penuh penubuhan Rabitah Masyaikh Sufiyah Nusantara sebagai wadah persatuan dan koordinasi bagi tariqah yang sahih dan muktabar di Asia Tenggara, yakni Nusantara, demi menjaga keaslian, menghindari perpecahan serta mengelakkan penyalahgunaan. Perkara yang keenam, panduan dan rujukan tariqah. 6.1, menyusun dan menyebarkan kitab Dalil Salikin sebagai garis panduan bagi murid dan murabbi tariqah tasawuf di Nusantara untuk memastikan kesinambungan ilmu dan amal, teori dan praktikal. 6.2, menyelenggarakan penyelidikan, kajian serta persidangan ulama sufi dalam rangka menjawab isu-isu kontemporari mengenai tariqah tasawuf serta menjadi rujukan bagi para pengkaji, ulama dan pihak berautoriti dalam memberikan panduan kepada umat, khususnya para salik. Perkara yang ketujuh, komitmen moral dan sosial. 7.1, mendorong kaum sufi agar berperanan aktif dalam memperbaiki akhlak, memperkukuhkan ukhuwah al-Islamiyah serta membawa keamanan sosial dalam masyarakat. 7.2, menetapkan kepentingan pembinaan rohani melalui jalan tariqah muktabarah yang sahih sanadnya hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bimbingan para masyaikh yang benar. Yang ke-8,
Perkara yang ke-8 dalam resolusi ini, dukungan dan persetujuan. Bersetuju dengan penubuhan Jilsah Turuk Sufiyah di bawah pejabat Mufti Kerajaan Negeri Sabah serta menyokong pengumbalan enakmen tarekah sebagai asas perundangan terhadap pengamalan tarekah. 8.2 bersetuju supaya dirangka satu garis panduan pengamalan tarekah di Sabah sebagai rujukan bersama bagi setiap gerakan kerohanian. Penutup, demikianlah resolusi ini digubal sebagai satu komitmen bersama untuk dilaksanakan. Pesanan kepada para pengkritik diingatkan agar meneliti ilmu tasawuf secara ilmiah dengan penuh keadilan serta bebas daripada sikap fanatik buta agar tidak menyeleweng daripada hakikat ajaran para sufi yang ikhlas. Semoga Allah Subhanahu wa taala merestui usaha kita dalam memelihara keharmonian serta memperkukuhkan persaudaraan sesama umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah resolusi yang dicapai dalam program Kota Sufi Senusantara 3.0 pada kali ini. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Ustaz Doktor atas pembentangan resolusi itu tadi.